Selepas dengan persembahan pertama, jadi Wong Fai Hang, Abang Helmi Gimmick kenakan pakaian Charlie Chaplin ini, membuatkan Cikgu Norris terhibur. Dengan lawak Abang Helmi Gimmick, Cikgu Norris berkata dia tak pernah tergelak sekelakar ini, menghiburkan hati Cikgu Norris. Cikgu Norris berkata Helmi Gimmick boleh jadi pelawak dan penghibur jika ada disiplin untuk jadi seorang pelawak dan penghibur disukai oleh rakyat Malaysia. After the first performance as Wong Fei Hung, Abang Helmi Gimmick had to wear Charlie Chaplin's clothes. This made Siku Norris amused by Abang Helmi Gimmick's jokes. Siku Norris said he had never laughed so hard as this, entertaining Siku Norris's heart. Siku Norris said Helmi Gimmick could be a comedian and entertainer if he had the discipline to be a comedian and entertainer liked by Malaysians.